Bukannya yang digoreng minggu lepas. Lihat macam tiup motor. Kalau Arab, dia ada Arab Street. Kalau Cina, dia ada Chinatown. Kalau Kelantan, set kita mandi lanja. Orang Kelantan ni dekat mana-mana dia boleh hidup. Tak kisahlah dekat luar negeri ke, dalam negeri ke, Kajer ke, Seremban ke, Sealai ke. Ini dekat Seremban 2 ada nasi kerabu. So, kita tinggal sini sebab kita IC 03. Terima kasih pada orang yang recommend kedai ni. Tengok dia. Okey, masa kami tanya nasi kerabu mana yang sedap di luar KL, di luar Kelantan, susah nak cari. Seorang bagi tahu dekat sini sebab dia unik. Sebab dia nasi kerabu dia dalam dulang yang ni set untuk 4 orang. Dia nasi kerabu dah jadi hybrid lah. Nasi kerabu, saya ingat benda ni budu tadi. Takkan kita nak makan macam sup? Tak, rupanya ni kuah black pepper. Nasi kerabu ni dia dah hybrid kan, jadi macam fine fusion lah. Yang ni ada ayam, ada kambing, ada ikan celup tepung, ada daging, ada telur masin dan juga aksesori wajib untuk nasi kerabu. Banyak. Yang ini pula celup tepung. Jadi kita boleh makan colek-colek ni. Ni Kelantan wajib adalah. Dan yang ni kami order lah. Satu lagi nasi Arab sebab Maman dia suka nasi Arab. Dia orang Arab, Kelantan campur Arab. Saya dah check tadi, owner dia memang IC Kelantan, ex TUDM punya meja. Nampak? Kapal terbang pesawat pejuang dekat belakang tu. Orang Kelantan ni kan, dia terbang ke mana pun, dia tetap jadi orang Kelantan. Dia tetap nak cari nasi kerabu. Ni memang lulus lah, memang rahsia nasi kerabu dia. Saya pun tak sangka kedai macam ni boleh wujud dekat area sini, Seremban 2. Saya type dekat map tadi kan, kena tulis penuh baru dia datang location dekat sini. Cuma nampak tak? Tak aman. Tapi weekend ramai orang lah. Dia buka setiap hari daripada pukul 11.30 sampai pukul 10 malam. Cuma weekend je 11.30 sampai lebih kurang dalam 11 macam tu lah. Kelebihan colek kedai-kedai macam ni tahu tak? Kita order baru dia goreng. Jadi dia punya crunchiness tu, boleh dengar kat mic dia punya crunchiness tu, itu yang best. Bukannya yang digoreng minggu lepas. Lihat macam tiup motor.